Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Akin daripada Kulai. Saya nak tanya pasal Karnival Mahabbah. Apa perasaan Ustaz pada hari ini? Karnival Mahabbah satu rasa mahabbah yang perkara yang saya rasa hilang ketika berada di penjara Israel. Mahabbah maksudnya kasih sayang, rasa dekat dan rasa rapat. Inilah benda yang ada pada kualiti sebagai seorang Muslim. Jadi Karnival Mahabbah ni tahniah Wakaf An-Nur tahun ketiga kan? Berterusan untuk mencipta rasa mahabbah. So biar jadi sampai 10 kali lah, InsyaAllah. Okay? Jadi apa harapan untuk next Karnival Mahabbah yang pada masa akan datang, yang ini tahun hadapan ataupun yang akan datang? Tahun hadapan kita harap lagi besar, lagi meriah. Saya datang hari-hari. Okey. Nanti buat tangan estate Karnival Mahabbah. Mahabbah terbaik. Mahabbah terbaik. Okey, terima kasih.